jam Rolex boleh tukar kepada emas lagi menguntungkan. Betul tu. Anda kata kita menyimpan item-item yang kata mahal, eksklusif, handbag ataupun jam Rolex kan, so boleh tukar. Kalau memang dah tak nak dah pakai, mungkin wear and tear ke kan, rasa macam dah jenuh, dah puas dah pakai kan, atau mungkin ada banyak sangat, so bolehlah kata tukarkan kepada duit semula, kemudian belilah kembali emas. Itu lebih bernilai sebab Rolex kadang-kadang wear and tear ikut pada design. Setengah orang dia adalah kolektor, maka design-design yang lama tu akan memberikan nilai yang tinggi. Tetapi sesuai dengan barang, kadang-kadang dia ada kerosakan kerana kita punya penggunaan juga. Jadi anda kata ada kerosakan, harga itu akan susut juga tuan-puan. Jadi apa yang boleh buat adalah kita boleh tukarkan barang tersebut, barang yang bernilai tersebut kepada duit, dan kemudian duit itu ditukarkan dan disimpankan dalam bentuk emas, lebih untung dalam tempoh masa yang panjang tuan-puan, berbanding kita biarkan dalam jam, kemudian jam itu rosak perlahan-lahan. So kalau tuan-puan ada banyak jam Rolex, tuan-puan nak alihkan ke dalam bentuk emas, jual dulu kepada pembeli-pembeli Rolex tersebut. Duit hasil jualan Rolex bolehlah dialihkan ke dalam bentuk emas. Hubungi saya untuk saya bantu sesuai dengan bajet tuan-puan dan sesuai dengan item dan matlamat tuan-puan menabung emas di Public Gold. Okey.